Kompleks Teruntum pernah menjadi mercu tanda kebanggaan warga Kuantan dan destinasi utama masyarakat setempat suatu ketika dahulu. Walaupun suasananya kini lebih sepi, bangunan ini terus berdiri teguh sebagai saksi perjalanan masa dan perkembangan bandar Kuantan. Di sebalik perubahan itu terdapat satu tarikan unik iaitu Lorong Susu Masa yang menempatkan beberapa lokasi mempamerkan koleksi hobi, barangan lama dan klasik. Idea penubuhan Lorong Susu Masa bermula apabila kami melihat perlunya kami menyediakan satu tempat ataupun lebih dikenali sebagai pusat sehenti lah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti hobi, koleksi dan sebagainya. Dan kami memilih Kompleks Teruntum kerana sesuai dengan taraf Kompleks Teruntum ini sebagai bangunan ikonik di Bandar Kuantan. Kerana itu kami memilih bangunan ini untuk dijadikan lorong susu masa. Sambutan amat menggalakkan. Kami menerima ramai pengunjung daripada luar negeri Pahang lah yang sama minat dengan kami. Pada masa sekarang kita sudah mempunyai 8 peniaga di lorong ni lah yang menjual barangan hobi mengikut minat masing-masing lah. Saya lebih fokus kepada sejarah Pahang amnya dan sejarah Kuantan. Contoh di sini antara dokumen-dokumen yang saya simpan adalah seperti sampul surat yang tertera alamatnya di Kuantan pada tahun 1953 sewaktu pemasyuran Pemaisuri Queen Elizabeth. Dan juga saya ada menyimpan gambar-gambar lama di Kuantan, Pahang dan sekitarnya lah. Juga buku-buku terbitan daripada Jabatan Penerangan Negeri Pahang. Dan harapan kami supaya Lorong Susu Masa ini menjadi pusat sehenti pelancongan kebudayaan, kesenian dan kami berharap juga Lorong Susu Masa ini dimasukkan ke dalam kalender pelancongan Negeri Pahang, tempat yang wajib dilawati sekiranya mereka berkunjung ke Kuantan. Mengenai Lorong Susu Masa, pihak pengurusan menyokong 100% berikutan di Kompleks Teruntum sekarang ini kita tak ada magnet ataupun wow factor. Jadi dengan kehadiran kewujudan Lorong Susu Masa ni boleh menjadikan Kompleks Teruntum ni walaupun bangunan lama tetapi mengembalikan nostalgia. Kalau orang yang dah berusia bila dia masuk ke salah satu kedai di dalam Lorong Susu Masa ni, dia akan mengimbau zaman kecil dia. Setiap barangan yang dipamerkan bukan sekadar koleksi lama, malah menyimpan nilai sejarah dan cerita tersendiri. Bagi mereka yang ingin mengimbau nostalgia atau mencari pengalaman berbeza, Lorong Susu Masa sememangnya destinasi yang wajar dikunjungi.